Hari ni, Ashmore akan unpack pack terbaru Monster Galaxy Cup Pet Heroes Unite. Tapi sebelum Ashmore unpack, jika awak suka tengok cerita Boboiboy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Jom kita mula dengan Pet Heroes Unite nombor 1/9. Kat gambar depan dia kita boleh nampak ada Mekamato mode Mecha Ninja. Jom kita unpack dan tengok kat apa yang kita boleh dapat untuk pack nombor 1/9 ni. Okay, susah sikit nak buka. Dan kita tengok kat depan dia kita ada Mecha Ninja Tier B, 120 HP dan 100 attack. Efek dia, pergerakan Mekamato terlalu laju, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Ok, next kita ada Jagara Tier B, 160 HP dan 120 attack. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Ok, next dia punya efek. Dan next kita ada Kasa dan Retaka. Ini adalah kad sokongan dan efeknya adalah pilih 3 kad dari zone kalah dan letak di tangan. Sampai terbang kat dia. Next kita ada Project Mas Mana, kad sokongan. Pilih satu kad jenis Mas Mana atau Mas Cacik dari deck. Gantikan kad di zone aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Oh, panjang juga efek dia. 3 barisan. Tapi next kita ada Yaya. Okay, kita ada kad Yaya Tier B, 80 HP, 20 attack. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru attack kad tersebut. Okay, next kita ada Dadu Gentar. Dan kat belakang ni kita ada kad yang holo dia. Kita ada Borara dan Klan Kabut guys, Tier A, 180 HP dan 100 attack. Kuasa teleportasi, efek kad lawan tidak berkesan. Pilih satu kad dari deck lawan, tukarkan kad tersebut ke zone aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Oh, panjang juga efek dia. Dia boleh cancel efek, lepas tu boleh tukar juga macam Kakatua. Pack seterusnya kita ada Pet Heroes Unite nombor 2/9. Kat gambar depannya kita boleh nampak itu adalah Mas Mana, tapi dalam versi yang Mekamato punya. Jom kita unpack dan tengok kad apa yang kita boleh dapat untuk pack ini. So kita letak kad ke depan dan kita dapat Timbu Badi Bako, kad sokongan. Buat baik dibalas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. So boleh tambah 2 kad dari deck. Attack kad pihak lawan, tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Oh, jadi memang confirm lah. Jadi tolak 60 sebab dia kena draw 3 kad. Oh, dekat attack dia. Next kita ada Janitor dari Mekamato Tier B, 140 HP dan 120 attack. Attack 60 jika kalah dalam unsur pertama. Oh, dia macam Boboiboy Gentar. Dia kalah lepas tu dia dapat attack. Ok, next kita ada Laksamana Tarung daripada Boboiboy Galaxy musim 1 Tier B, 1 HP dan 80 attack. Lihat kad di zone kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Next kita ada Boboiboy Tier C, 40 HP dan 20 attack. Pilih satu kad jenis Boboiboy dari zone menang atau zone kalah, kemudian tiru efek kad tersebut. Ok, next kita ada Ochobot, kad sokongan. Ochobot digodam. Lihat zone kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Ok, next kita ada Dadu lagi. Dan di tepi Dadu kita boleh nampak kita ada Mas Mana Tier A, 160 HP dan 120 attack. Jika menang unsur pertama, alihkan satu kad dari zone menang pihak lawan dan letakkan kad di zone kalah. Oh, dia letak kad daripada zone menang pihak lawan letak kat zone kalah. Tapi ni jika menang unsur pertama je lah. Untuk pack seterusnya kita ada Pet Heroes Unite nombor 3/9. Kat gambar depan dia kita boleh nampak yang ia ada Boboiboy Solar. Jom kita unpack dan tengok kad apa yang kita boleh dapat untuk pack ini. Okay, so jom kita tengok. Okay, kad pertama sekali kita ada Feng dan Gopal Tier B, 120 HP dan 100 attack. Efek dia, serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Ok, next kita ada Mega Concho Tier B, 100 HP dan 100 attack. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Ok, next kita ada King Balakong Tier B, 180 HP dan 160 attack. Pilih 3 kad dari zone kalah dan masukkan semula kad-kad tersebut di dalam deck. Ok, next kita ada Mas Cacik. Kita ada Mas Cacik daripada Mekamato Tier B, 180 HP dan 160 attack juga. Godam dan rampas rangkaian Mas Mana. Pilih satu kad jenis Mas Mana, Mas Mara atau Mas Cacik dari deck dan tiru efek kad tersebut. Next kita ada Ying. Kita ada Ying Tier C, 60 HP dan 40 attack. Larian laju, serangan pihak lawan tidak memberi kesan sebanyak 2 kali. Next kita ada Dadu. Dan next kita ada kad holo dia. Kita ada Boboiboy Solar Tier A, 140 HP dan 120 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan. Pack seterusnya kita ada Pet Heroes Unite nombor 4/9. Kat
gambar depan dia, kita boleh nampak yang kita ada Boboiboy kuasa 3 dan juga Ochobot. Jom kita unpack dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ni. Okay, kad pertama sekali kita dapat Beatbobip tier B 100 HP dan 100 ringgit. 100 ringgit pula. Tier B 100 HP dan 1 attack. Lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zone kalah pihak lawan. Okay, next kita ada Captain Vargoba tier B 120 HP dan 160 attack. Attack 20 untuk setiap kad yang berada di zone menang dan zone kalah pihak lawan. Okay, next kita ada kad sokongan Rotaka Voltra dan Hakasa. Ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Okay, so you tambah 3 kad lah. Okay, next kita ada Masmara tier B 140 HP dan 1 attack. Letakkan HP kad lawan kepada 100 dan ia juga kad bersyarat, so kena guna kad Mara dulu baru boleh guna Masmara. Okay, next kita ada Kuali tier B 80 HP dan 60 attack. Efek kad lawan tidak besar, so efek dia macam tu je. Next kita ada Dadu. Dan next kita ada Boboiboy kuasa 3 dan Ochobot tier A 120 HP dan 1 attack. Tukarkan kad ini dengan kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck dan letakkan kad tersebut di zone aktif dan aktifkan efek kad tersebut. Panjang juga efek dia, tapi efek dia kuat juga sebab kita boleh pilih mana-mana Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck, lepas tu boleh tukar. Untuk pack seterusnya kita ada pack Heroes Unite nombor 5/9. Dekat gambar dia kita boleh nampak kita ada tim Bubadi Bako, Genta, Gopal dan juga Adudu. Kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dari deck dari kad ini. Susah juga nak buka. Okay, so kad pertama sekali kita dapat Yaya dan Ying tier B 140 HP dan 80 attack. Oh, panjang efek dia. Pak garisan. Jika pihak lawan menang unsur pertama, pilih satu kad dari zone menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tidak perasan sekiranya kad ini tewas dalam unsur pertama. Panjang juga efek dia. Next kita ada kad sokongan Bad Dudes, ataupun dalam animation dia kata Badut, sebab itulah dia badut-badut kan, jadi Baduts. So sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad design aktif pihak lawan. Boleh tiru. Next kita ada Mas Mawais tier B 180 BC dan 140 attack. Serangan pertama pihak lawan tidak bersan. Okay, next kita ada Amato tier C 60 HP dan 40 attack. Tukar kad ini di zone kad di zone aktif dengan kad jadi Mecha Matu dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. So dia macam Boboiboy jugalah. Next kita ada kad sokongan tim Bubadi Bago Forever. Buat baik dia balas kokoh. Dua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letak di tangan. So dia macam efek sebelumnya lah. Attack pun dia akan kurang, dia kena kira kad yang dekat tangan pihak lawan dia ada berapa kad di tangan dia. Lepas tu dia tolak 20 attack. So next kita ada Dadu. Dan next kita ada Sumorai daripada Mekamato tier A 160 HP dan 120 attack. Attack 60 jika kalah dalam unsur pertama. So dia macam efek macam Genta jugalah. Kalau kalah unsur dia dapat attack pula, jadi 180. Untuk pack seterusnya kita ada pack Heroes Unite nombor 6/9. Kat gambar depan dia kita boleh nampak ada Boboiboy biasa saja dengan jam tangan dia. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okay, susah je nak buka. Alamak. Okay, ada masalah sikit. Susah juga nak unpack dia sebab dia punya packaging dia dah buat lain, dia lebih premium. So okay. So kita tengok kad apa kita dapat. Dapat Rubika daripada Mekamato punya tier B 140 HP dan 1 attack. Sistem kawalan keselamatan diaktifkan. Serangan pihak lawan tidak besar sebanyak 2 kali. Next kita ada Gijimo, Ceta Bot dan juga Rompak Bot. Okay, tier C 60 HP dan 40 attack. Tiru attack HP atau efek dari kad pihak lawan yang berada di zone kalah. Next kita ada Boboiboy. Ni Boboiboy biasa tier C 60 HP dan 80 attack. Pilih satu kad jenis Boboiboy dari zone menang atau zone kalah dan tiru HP kad tersebut. Okay, next kita ada MYS Kebenaran. Dia punya kapal angkasa ni, kad sokongan SP dan attack tambah 60. Okay, next kita ada Mecha Pro. tier B 140 HP 1 attack. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Okay, next kita ada Dadu. Dan next kali kita dapat Mukalakus daripada Boboiboy musim 1 ni. Tier A 180 HP dan 140 attack.
Jika kalah dalam unsur pertama, tetakkan HP kad lawan kepada 40. Untuk pack seterusnya, kita ada pack Heroes Unite nombor 7/9. Kat gambar depan dia, kita boleh nampak ada Boboiboy Story. Yeah. Jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack 7/9 ni. Okay, kad pertama sekali kita boleh dapat, kita dapat Ijojo Tier B, 1 HP dan 1 double attack. Rampasan efek. Oh, ia boleh rampas efek. Tiru efek kat lawan, kat pihak lawan kehilangan efek. Okay, next kita ada Rocket Fish. Rocket Fish dalam Mechamato, Tier B, 1 HP dan 80 attack. Pilih satu kad dari zone kalah dan letakkan di tangan. Okay, next kita ada Abam, Tier C, 80 HP dan 1 attack. Ambil semua kad dari tangan pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zone kalah. Okay, next kita ada Satrianta daripada komik Boboiboy ni, Tier B, 140 HP dan 120 attack. Serangan pihak lawan tidak bersan sebanyak 2 kali. Ok, next kita ada drone Masmana ni, kad sokongan. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda, so boleh tambah 2 kad. Next kita ada kad dadu. Kita ada dadu. Dan next kita ada Boboiboy Story guys, Tier A, 200 HP dan 180 attack. Dan efek dia simple je, efek kad lawan tidak berkesan. Dan kad ni kena guna Boboiboy Solar dan duri dahulu. Untuk pack seterusnya, kita ada pack Heroes Unite nombor 8/9. Dekat gambar depan dia, kita boleh nampak ada Boboiboy Beliung guys. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okay, so kad pertama sekali kita boleh dapat dalam pack ni adalah dapat Boboiboy Bot dan Pro. So dia bukan Boboiboy, dia Boboiboy Bot, dia robot. Tier C, 80 HP dan 60 attack. Tiru dan aktifkan efek daripada kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Okay, next kita ada Tier C, Payah P, 80 HP, 60 attack. Ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tanggal, so dia tambah 2 kad je lah. Next kita ada Captain Sparrow, Tier C, 80 HP dan 1 attack. Dia efek kad lawan tidak berkesan. Okay, next kita ada Kuputeri, Tier B, 120 HP dan 140 attack. Lihat deck dan cari kad jenis Boboiboy angin, Taufan atau Beliung, kemudian tiru efek kad tersebut. Okay, next kita ada Captain Kaizo. Okay, Tier B, 1 HP dan 120 attack. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan, so efek dia simple je. Next kita ada dadu. Dan next kita ada Boboiboy Beliung. Oh, cantik dia punya awak ni, biru-biru. Okay, Tier A, 260 HP dan 220 attack. Pilih satu kad dari zone menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. So efek dia actually nice jugalah. Untuk pack seterusnya, kita ada pack Heroes Unite nombor 9/9. So ini pack terakhir. Kat gambar depan dia, kita boleh nampak ada Boboiboy Gentar. So jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat untuk pack ini. Okay, so kad pertama sekali kita hadir dengan, kita dapat Gerombolan Kejahatan daripada Boboiboy musim 1 awal lagi. Kad sokongan, tiru satu efek dari kad sokongan yang berada di zona pihak lawan dan aktifkan efek kad tersebut. Oh, so dia juga macam kad Ahmad Sobri yang dekat Technobreaker jugalah, dia sama efek dia. Next kita ada Chambot daripada Mechamato musim 1, Tier B, 1 HP dan 80 attack. Serangan pihak lawan tidak bersan walaupun menang awesome. Untuk pesan ini saja. Okay, next kita ada Bai Kembar. So dia naik basikal. Okay, so Tier B, 1 HP dan 80 attack. Kedua-dua pemain automatik menang jika seri dalam unsur pertama. Next kita ada Panglima Pyrapi, Tier B, 180 HP dan 160 attack. Lihat deck dan cari kad jenis Boboiboy Api atau Boboiboy Blaze, kemudian tiru efek kad tersebut. Okay, next kita ada Mara dan Pian, Tier C, 160 HP dan 40 attack. Gantikan kad ini dengan kad jenis Masmana atau Masmara dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Okay, next kita ada Dadu. Dan kad terakhir sekali yang korang nantikan adalah kita ada Boboiboy Gentar, Tier A, 120 HP dan 40 attack. Attack 160 jika kalah dalam unsur yang pertama. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gempa dan Halilintar. Ini dah dia semua poster yang awak boleh buat dengan pack Heroes Unite. So kalau awak tak tahu lagi, kalau awak beli semua pack 1/9, awak akan dapat 54 kad dan awak boleh kumpul 9 kad dan awak boleh buat jadi poster. So dekat ni poster pertama, so ada macam dalam Boboiboy musim 1 belaka tema dia. So ada kuasa 3, ada Boran, movie juga ada. So ada musim 1. So tengok ni banyak jugalah kad yang menarik untuk poster 1. Dan next poster, kalau kita gabungkan lagi, kita boleh buat macam poster Mechamato. So ada Mechamato, ada macam Samurai, Big Bobby,
Chambord daripada musim 1 belaka ni Concho pun ada. Dan next untuk poster ketiga kita ada Boboiboy Solar. So ini Boboiboy Galaxy musim 1 lah, sebab ada Laksamana Tarung, ada macam karakter daripada musim 1 Boboiboy Galaxy. So ada 6 poster. So ini poster ketiga. Poster keempat kita ada macam komik punya version lah. Dia macam artwork 2D. So dia komik. So mungkin komik macam Boboiboy Galaxy musim 2 atau musim 3 ke apa. So memang unik lah poster ni. Dia bukan 3D, dia 2D. So kita ada Panglima Parapi semua, dapat Elemental tu, penguasa Elemental, dan juga ada Boboiboy 2 ekor dekat sini. So next kita ada poster kelima. Kita ada Mecha Mato lagi, tapi Mecha Mato musim 3 sebab dia ada Mas Mara, Mas Cacik, dan juga ada Amato. Projek Mas Mana ada Tok Abah dekat sini. So Tok Abah tu bukan Mas Mana kot. Ada Mara dengan Pian, ada macam lagi lah. Dan next kita ada poster terakhir kita ada macam Boboiboy Gentar lah punya poster. Sebab kita ada Kuali, Tim Buah di Bako, Mecha Probe, dan kita ada ni Boboiboy Gentar, Leon dan juga Sori. Nice jugalah. So ada Ying, Oshobot dan Yaya. So inilah dia semua poster. Dan dekat next ni kita ada poster untuk starter deck. So kalau korang nak tengok Ishma unbox starter deck Gentar yang terbaru, awak boleh komen dekat bawah yang macam korang nak tengok ke atau tidak. So terima kasih kerana tonton video ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, bye.